Akhirnya. Yo, assalamualaikum semua dan sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So hari ni saya dah lama tak buat video vlog santai kali ni. Dan hari ni Abang Ikan nak buat video sikit vlog santai kali ni. Sebab apa kali ni kan? Hari ni Abang Ikan nak buat vlog santai kali ni. Sebab apa kali ni Abang telah terima invite untuk pergi ke Malam Gala untuk Agent Ali The Movie 2 pada hari Isnin 19 hari bulan 5. So hari ni Abang Ikan telah pun invite untuk pergi ke Malam Gala untuk menonton Agent Ali The Movie 2. Ribuan terima kasih kepada Agent Ali dan juga Wow Animated Studio dan juga Primark Studio menginvite saya untuk menonton Agent Ali The Movie 2 di Malam Gala. Alright, so kali ni Abang Ikan nak tunjuk korang suasana di Malam Gala Agent Ali The Movie 2. So kali ni kalau korang perasan, saya tengah persiapan banyak barang yang saya bawa. Alright, so jom kita tengok apa yang barang saya bawa kali ni. Let's go. Sebenarnya banyak, tak banyak pun. Itu je barangnya kita bawa. Lepas tu saya akan bawa tripodnya kecil ni. Lepas tu bawa tripod lagi besar lagi. So sebab tripod besar tu untuk buat content video, untuk buat review. And spoiler tak ada masa. Sebab kalau ikutkan buat tu habis dalam pukul 11-12 macam tu lah. So jom saksikan vlog santai kali ni Malam Gala Agent Ali The Movie 2. Let's go. 2 jam kemudian. Hai guys, Assalamualaikum semua. So hari ni sekarang dah menuju pukul 2.53. Dan sebenarnya sebab kalau ikutkan takkan nak pergi awal sangat kan. Alright, so sekejap lagi kita akan nak gerak. Dalam pukul 3.30 kita gerak sebab kita nak elakkan kesesakan lalu lintas. Dan hari ni saya tengah proses untuk apa orang kata ni, dalam proses editing kan. Tapi boleh editing video sebab saya tengah post gambar-gambar semua. Yelah, macam biasa, nak buat apa-apa kita kena kemaskan barang dulu. Macam contoh file ni, apa semua kan. Alright, lebih kurang macam tu lah. So memang kemungkinan vlog ni makin panjang. So kita nak gerak sekejap lagi. Okay, sekarang dah pukul 2.53 kalau korang tengok jam masa sekarang ni. Okay, jam sekarang ni dah pukul 2.53. So kita tunggu 3.30. Alright, lepas tu kita gerak. Alright, sampai sana nanti saya akan record video. Alright. So hari ni kita nak off the way ke Malam Gala. Sorry tau, kamera macam buruk sikit tau. So kita nak gerak dah. Kalau ikutkan event start pukul 7. Tapi kita awal sikit lah sebab elak daripada jam. Sekarang ni tengah hujan sekarang ni. Okay, jom let's go. La 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 lari ku lari, walau arahku tak pasti. La 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 laju ku laju, berikan arahku tuju. La 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 lari ku lari, sambil ku berteka-teki. La 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 laju ku laju, menujuku ke arah kamu. Engkau menari dalam sunyi, bagai merentas dimensi, mengharum rintangan misteri dunia penuh ilusi. Okay, sekarang ni kita dekat event Agent Ali The Movie 2. So inilah dia event Agent Ali The Movie 2. Tengok masih lagi belum sebab kita start pukul 7. So nanti ada persembahan Agent Ali The Movie 2. Nampak tu. Okay guys, so sekarang ni event dia kat sini. So kita tengok signboard dia. Nampak Agent Ali. Okay, nampak patung Agent Ali tanpa iris. Okay, kita maukan ada drone ya, drone. Okay, so sekarang ni diorang tengah set up. Pukul 7, pukul 6 macam tu diorang dah penuh. So kita ala-ala tu kita jalan-jalan sikit apa yang ada dekat IOIC Timur Putrajaya ni. Sebab saya jarang tak pernah pergi IOIC Timur Putrajaya. Jom kita pergi IOIC Timur Putrajaya. Apa yang ada dekat dalam, tak payahlah cakap apa-apa kan.
Jom, let's go. Aku penjuara, selagi ku masih berdiri, akan ku terus berlari, kan ku kejar mimpi jadi reality. Akhirnya jumpa Cik Suden, lagi satu kita jumpa Ayu. Kita sekarang dah sampai dekat Nia. Tapi memang dah sampai. Guys, hari ni saya jumpa Meka kali ni. Akhirnya jumpa juga. So Meka. Okay. Hai semuanya yang kat Haikal Channel. Saya mengucapkan halo dan subscribe ke Haikal Channel. Dan kita hari ini akan ke Malam Gala untuk Agent Ali movie yang kedua. Dan ada satu kata. Ya. Kamu sedih? Atau tak? Sedih apa? Kalau kamu sedih, nanti kita akan record lagi satu hal. Ya. Setelah Agent Ali movie yang kedua. Dia belum tengok soalnya. Saya belum tengok lagi. Okey. Akhirnya saya dapat jumpa Meka. Sebenarnya saya nak satu kata dari Abang Haikal ni, sebab video dia bagus sangat. Emosi. Saya tak confirm lagi. Tak confirm. Satu kata yang paling diingat. Alright guys. Macam tu. Keren kata-katanya. Ya. Cocok jadi meme. Jadi meme lah. Yeah. Guys, ini Meka. Suruh dia kalau edit video guna tu. Guna kata tu. Hey, so sekarang ni Meka, kawan saya dari Indonesia. Kalau kau nak tahu, boleh tengok YouTube Destar X dia dekat YouTube. Saya sediakan link kat share ataupun dekat atas nanti. Saya akan tuliskan kat video. Right? So ini Mekanya. So, jom kita tengok seterusnya. Okey, hari ni kita dapat dengan Cik Sidin dengan Ayi. Lagi seorang lagi dekat belakang ni bersama. Meka, beli apa? Beli mie goreng je. Goreng saja. Goreng. Oh, tak. Okey, sekarang ni kita bergerak ke seterusnya. Okey Meka, kita nak ke mana ni? Kita sebentar lagi akan ke Malam Gala untuk Agent Ali movie 2. Alright, yeah. Oke, halo teman-teman, kita hari ini akan berada di Malam Gala Agent Ali movie yang kedua. Jadi kita mau nonton yang Okey guys, so inilah dia dekat kawasan belakang ni. Sekarang diorang dah siapkan tu untuk Malam Gala Agent Ali. Itu yes. Ketika kita ada review nanti, video nanti. Saya dah sediakan video review, korang boleh tengok video saya nanti. Okey guys, so inilah dia semua dekat sini. Ayo. Mak. Hai. Okey, ramai. Roy, say hi. Kak Syu. Pandai je. Hello. Hai Kak Syu. Salam baik sikit. Pak Roy. awak Nama saya Ya. Tasha. Tasya. Sosial media? Social media nanti saya bagi tahu. Di cosplay Agent Alisha Ya. Hai. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga. Okay guys, inilah dia. Saya dapat Malam Gala untuk Agent Ali movie tu. Saya simpan kat ni. Right. Kalau nak tahu, ini semua art semuanya. Hai semua. Hai. Terasa famous. Malu lagi tu. Okay guys, hari ni saya jumpa Kak Syu. Hai Kak Syu. Ha? Cakap ke cantik. Wow, Midi. Business card ya. Cantik design. Oh, nampak business card dari Kak Syu. Agent Rosa. Ada gambar sikit lah. Ada gambar sikit. Kat mana ni? Dekat YouTube. Okey. CP semua habis. Nanti macam ni yang dekat 3 tu. Handsome bro.
Okey. Okay, kat sini ni voice actor Ejen Iman dengan Ejen Alia. Aina dapat jumpa Kak Ida. Aina. Bawah tu. Tanda autograf je. Kita contek on top pun tak kisah. Saya simpan kat tu. ni memang untuk autograph. Yes. My friends. Kak Syubagi. VIP. Share perasaan Mecca. Okay. We will right now. No first. John. Halo. Meskipun dah berkali-kali Den, tunjuk sikit Den, tengok tunjuk sikit Den. Dapat. Lambai sikit. Lambai. Apa perasaan abang dapat kotak ini? Tak tahu nak cakap apa sebenarnya.
semuanya golongan generasi muda. Dan saya percaya sebenarnya untuk semangat Engineer Ali dan juga sahabat Roy. Hidup. Bagaimana dengan inflasi hidup. Ini di Malaysia kita tak penuh barang dengan satu harga je. Stok adalah perlahan di mana bermula daripada 22 Jun 2025. Ejen-ejen semua boleh mendapatkan gear ini melalui www.com.my. Sedia semua ejen. Lihat ada kesan. Kini semua koleksi barang eksklusif ejen Ali sekarang. Lebih dari 10 dan hanya dalam satu harga. Pastikan anda percaya mendapatkan koleksi barang Ali 2022. Auction.com.my. Jelajah film dan aktiviti on-ground sebelum terlambat. Bertindak segera. Ejen Ali. Orang dah dengarkan masih sedia untuk biji banyak lagi bangers dalam ini. Ejen Ali memang sangat best. Saya rasa jalan cerita tu memang lain daripada yang lain daripada orang kata. Dan kita suggest lah sebab family memang enjoy. Sesuai untuk kanak-kanak dewasa dan kanak-kanak kecil. Satria, Wandi. Semua settle kan? All the media, everything semua okey? Baiklah, terus setia berada di atas pentas. And hereby saya nak invite ini dia pelantun suara untuk filem aksi animasi. Dan Ejen Ali dan Mumito dipersilakan. Di manakah mereka? Ida Rahayu, Azri Yunus dan juga kesemukas Ejen Ali. Jadi sekarang ni kepada pengunjung IRCT maupun Cukai dan juga ejen-ejen semua, kita sama-sama saksikan bersama dari Mama Maju. Hah? Tengok mata tapi tak tahu. Dua jam kemudian.
Okay guys, so kita dah masuk ke pawagam. Ni hall bahagian team wow dan juga kat Shu punya team. So that's how kat ni tak nampak, sorry guys. So ya, kita bersebelahan dengan team dia orang. Gelap sikit. Memang tak nampak. Right, kita nak menunggu ya. Ini sudah total agent Ali. Ya, hari ni sedih lah. So how was your first time? First time lah tengok agent Ali di Pintu kali ni. Sangat tak boleh bayangkan lah. No spoiler, please no spoiler. No spoiler. Aduh, sedih mat, sedih. Tapi apa-apa korang kena tengok agent Ali di Pintu sebab korang akan ada 2 post credit scene dan plot twist dia. Apa pun tunggu je. Kat Pawagam ada 2 plot twist lagi, dipanggil sebagai 2 post credit scene. Right, jom tengok agent Ali di Pintu sekarang di Pawagam sekarang. Alright, so kita abaikan nak balik dan nak balik dah. Alright, so jumpa lagi next video. Apakah konten-konten baru yang baru akan keluar lagi ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye semua. Jalan hidup tak selalu seperti pelangi berwarna-warni, datang dan pergi. Masa-masa sulit ajariku sabar, bijak menyikapi, tak pernah sunyi. Bila melangkah dengan teman sehati, sejiwa.